masa lalu kepasrahan. Jom. Jauh. Tek ni, tek. Jalan. Gerak. Jom. Cerating. Cerating pula. Blok Cepedak menuju ke? Dungun. Dungun Ganu kita. Boleh. Baik. Blok Cepedak. Cepedak tak ada. Cepedak ada kan Cepedak? Mantap. Mantap. Apa yang mantap kan? Cepedak banyak minyak. Cepedak banyak minyak pun boleh. Jom.聊天网站没有更新过，一切都停留在最后的吻合。我曾经自信能钻对 pick， 可是决赛的压超前失手。Be like you regular customer， 写进 verse 你也对我很温柔。Where I made a mistake， I have no idea，maybe I should go。总是还能想起你，趴在我面前听我的专辑。Keep it 对，虽然没送给你，你却想能读懂我的心情。但你从来不了解我的心愿，我就没必要看不起些情节。Close my eyes and dream all night long. Dream you and I in a new world. Then I wake up in the morning and I see a new land where the people live in peace. Love each other like friends.
Ajak dah tercapai ya? Alhamdulillah. Ha? Alhamdulillah. Muka ada senyum. Ada senyum. Kulit ada hitam sikit. Memang dah hitam, gentung. Tengok pemandangan belakang kau, Bat. Kau kat Thailand ke dekat mana ni, Bat? Itu jangan nak cakap pink house tu. Alamak, dia jual view lah kat belakang. Berhenti Saoko, pantang berhenti Saoko. Habis nak buat macam mana kejadian ni macam tu. Biar je lah lari, right? Nasib baik Oko. Biar, right? Hari ni memang best tapi Pagi biar je lah kan, panas. Apa ni, kabus. pagi-pagi tadi lah best, kabus. Lepas tu dia bagi kabus dari atas pula kan. Panas. Memang. Ni kita makan sotong lah kan, biar sotong je. Baru lepas makan sotong. Lupa makan sotong, biar. Apa nama kedai ni? Pink ke? Pink colour, pink house. Pink house. Jom. Kita ke Kuala Terengganu. Kita solat dulu, solat Solat dulu, kita singgah. Kami singgah masjid dengan singgah Betonan. Tadi layan juga kan? Memang lah. Tak, dia punya apa nama kedai tadi tu? Dia punya tepung sedap. Di tepung orang pisang. Ikan sotong udang. Dungung. Boleh repeat lah kedai ni. Boleh, sedap. View pun cantik lah. Solat. Bahan solat. Abadi yang terbelut hangatnya bekas pelukmu, aku tak akan lupa, tak akan pernah I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you there. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. But if I stay here just Pagi-pagi dah basuh motor. Ni hari nak jalan Kuala Terengganu. Ada yang kemek ke semalam? Lain macam tu. Ui, Ada yang kemek tampal sini ke? Siap buka tampal. Kenangan kat Ghana kan? Kena. Kat Ghana kita. Stiker Thailand. Apa nama kan? Stiker yang dua sama tu jaga 132. Ini 88 tu ke? Inter score. Tengoklah minit berapa dia skor. Kalau Mamat tu mesti offside. Minit berapa skor balik dah? 20 lah. Wah, sedap kau jalan. Kau basuh motor kau, lepas tu kau simpan kan? Nanti berapa? Pagi ni kau pakai motor kau. Nanti tau. Nanti tau. Dia suruh aku bawa. Dia kata punya riding tu lain macam. Depan ni je. Roundabout. Sini roundabout, kiri zut sampai. Dia kata jauh je. Tengok. Dia kira jadi lah tu. Dia dah duduk itu dah letak handset. Bukit. Sikit. Tak motor putih ni. Tak kalau yang cushion yang kecil tu ni. Lagi mana? Pergi Sarap, Azrab. Jalan ni tu. Apa nama kedai kau? Kopi jantan. Kopi jantan. Kopi jantan lah. Jom. Kau main berkilat lagi motor dia orang ni. X-Max 4 biji ni. Bikin panas lah. Dah basuh tak nak bawa. Baik kau naik Grab kan? Sini je, kau simpan motor tu kan? Kau naik Grab? Kau tengok. Yelah. Habis tutup mak. Baik Grab. Balik dia post motor dia BTS. Post lah. Dah basuh pakai sabun Ezion. Sunlight. Motor
Semua berkilat. Terus kalau sampai sini. Asal kuning satu, putih satu. Motor ada simpan, motor orang lain. Hei. Ni Berapa bulan dah? 7 lah? Itu besok dah balik? Rumah yang sama? besok rumah yang sama. Oh, seluas mata memandang. Ni tak ada break pun? Untuk kedai. Ini kalau dia buat macam tipis kan? Rumah kan? Tengok santai je lawa kan? Lawa. Tepi bucu-bucu pantai tu ujung tu. Best. Terus belakang. Ada lakpot dekat situ. Alamak, turun. Mandi buka pasir. Berat sikit. Terminal kopi. Sakit tak? Ini tak, yang ni dah okey lah kot. Yang apa lagi? Kau janganlah bergaduh pasal motor. Kau tengok. Tak sama tu, Bat. Kau patahkan dulu apa kayu mungkur tu. Panjang sangat. Susah. Ngam. Tayar dari segi tayar. Tengok dia punya ukuran dia. Aku rasa dia tumbang dia orang ni kan 5-6 kali pusing ni. Betul? Sudahlah korang ni. Peninglah aku. Ilaha illallah. Kawan kau ni? Apa masalah dia orang ni? Daripada subuh tadi susun motor. Kau tengok. Kau tengok. Aku lagi lah yang salah lah. Tapi kalau fan Arsenal dah tentu ada stiker Arsenal lah. Stiker kalau semega dia body putih. Diubah lagi. Tak apalah, Cik Lan hadiahkan dia satu stiker. Cik Lan cari satu stiker cun dia kan. Hadiahkan dia. Betul lah. Bukan mana dia. Dah lah tu. Cantik dah tu. Boleh dah tu. Letakkan dia. Hari ini merupakan hari yang kedua kita kat sini. Selepas menempuh perjalanan yang panjang semalam, 13 jam lebih kurang, termasuk berhenti-berhenti lah tu. Kamu kan lagi Phuket tak dah? Itulah dia. Tapi banyak berhenti, relax-relax je, santai-santai. Dah dekat-dekat baru hujan. Dekat Kuala Terengganu dah kena hujan pula maghrib tu. Member semua okey sama je dah. Ada yang sampai-sampai terus lunyai, ada yang tiba-tiba rajin basuh motor apa semua, tak tahulah dia orang. Happy sangat kot. Basuh motor pukul 2 pagi macam dah. Ya. Allah, Cik Lam pukul 12 kot, tidur dah tak larat dah. Agak malam dah. Jauh jalan, last pula kena hujan kan. Aku tengok tu jalan pemandangan jalan ni. Mana jalan duduk ni? Hari ni memang daripada tadi nak tengok dia punya sunrise sikit keluar mula-mula tu warna, tak tahu warna apa nak kata lah. Merah bukan, kuning bukan. Apa pink pun bukan kan. Tapi memang lawa gila lah pergi tadi.
Apa nama tempat ni? Alhamdulillah. Nama ni sampai hari ni pun Kedondong tahu ke apa? nama. Apa mengandung? Sampai hari ni tak tahu lagi nama tempat Tapi ni. Ulu Terengganu lah kan? Ulu Terengganu kot. Rumah pun cantik kan? Alhamdulillah. Malaysia Rumah kita. memang Berapa orang selesa. kita semalam? Semalam kita 8 orang. Kita 8 orang. Ni Bilik 8 biji motor lah. 8 biji motor. Rumah ni ada 3 bilik besar-besar. 2 orang terbungkang dekat. Boleh recommend kot rumah ni kat kawan-kawan kita nanti Memang kot. best. Tidur Tapi sini, family. memang best. Lepas tu kita tak tahu lagi. Tempat makan pun ada depan tu. Masjid betul-betul belakang rumah je. Masjid belakang je. Pagi tadi dikejutkan oleh azan subuh yang kau-kau punya. Alhamdulillah tak ada yang terlajak ni kan. Alhamdulillah semua cantik. Alhamdulillah. Ya dah sekarang kita sambung, jom kita Baik, pergi baik, breakfast. Kita makan, kita pusing Kuala Terengganu kita lah. Alright. Tak mandi lagi ni. Tak mandi lagi. Sekejap lagi ya. Alright. Kuala Terengganu, Pasar Payang. In the stillness of the night, under the moonlight so bright, our hearts are joined in harmony, a love so pure and free. You are my heart's desire, my soul's eternal fire. In your arms I feel complete, our love will never retreat. The stars above shine down on our love that's known. The stars above shine down on our love. Jambatan terbuka. Rezeki hari ini kita dapat tengok jambatan terbuka. Draw? Apa? Draw bridge? Drawbridge. Ya, jambatan angkat kan? Jambatan angkat Ah. Terengganu sedang terbuka. Bergerak tu, bergerak kan? Tak Dia bergerak sedang terbuka. Rezeki kita hari ini. Nice. That's known. Alah, draw bridge. Jangan. Crossing 4 lambat buka. Bridge tu. Ni, tak sekarang ni niat hantar daripada dalam tu dah salah je lah. Macam mana boleh terbakar? Lalu sebab dia colour dia sama putih. Betul juga. Ni yang apa ni lah, kan hitam. Tak sedap dah Jalan. Kalau dah terbakar filter tu. Rasa angin. Sebab dia toksik dia dah masuk Jalan. Buang je lah, Buang Jalan. Buang. Kalau umur Cik Lan 20 boleh hisap balik macam tu. Tak boleh cik. Ini 2 kali ganda dia punya racun tu.
Kalau ikut yang betul dia Apa nama racun ni, Pak? Ha? Racun ni apa nama? Dia macam-macam. Tar ada. Tak. Semua Tahu mana kau tak, Pak? Punya Ya. pokok ni, Pak. Kau pakai nasihat pun tengah isap racun ke? Kau bagi nasihat Eh, pun tapi kalau betul, dia makan satu kali racun ganda ni. je. Sarapan racun ni bagi tadi. Apa sebab ni? Jadi Encik Lan dah terbalik 2 kali ganda. Ha kan nampak dia punya pening ni kan. Janganlah Cik Lan. Sampai dah. Saja tu. Ini kau ambil tu ke apa? 18. No, masih tu murah RM1,300. Aku yang Izzah punya Ada lagi keluaran dia. The stars above shine down on a love that's known. You are my heart's desire, my soul's eternal fire. In your arms I feel complete, a love will never retreat. The stars above shine down on our love. Kita mau balik. Ni kita punya cameraman. Saya main ambil gambar. Dalam gelap ni betul hari kau cakap ni. Nak ambil gambar motor select je. Nampak? Ni select. Ni semua select ni. Ini geng-geng yang select kan ni. Ni ada. Assalamualaikum. Okey, percutian yang menarik. InsyaAllah kita akan buat lagi. Terima kasih semua pada kaum kawan. Ini last kopek apa cerita? Semoga dimudahkan segala urusan Best pulang. Best tak? Baiklah itu berada-berada ni. Alamak. Tak ada sakit pinggang ke, gaut ke? Tak ada? Jadi? Jom kita nak pulang. Best tak jalan? Memang best. Jom kita repeat lagi. Jadi kita buat ni. Ambil. Okey, alhamdulillah. Semoga selamat sampai. Hati-hati di perjalanan. Ya, sama. Wah. Enje? Bismillahirrahmanirrahim.